Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kami dari kru RTM datang ke Kelantan untuk mencari batu-batu yang bernilai di negeri Kelantan, iaitu salah satunya batu Kecubun Jeli. Sekarang kami berada di Pondok Permata Bukit Awang yang terletak di Pasir Putih, Kelantan. Kedai ni memang banyak batu-batu. Korang boleh datang sendirilah, tengok, pilih harga yang mana dalam kemampuan. Dari sini boleh custom bentuk cincin tu, ataupun panggil dia punya jenis mana yang kita nak kan. Harga macam-macam harga ada kat sini. Cantik-cantik, bermacam-macam batu. Kedainya pun cantik dan sangat selesa. Yang penting tuan kedai dan pekerja kedai ni semua baik-baik dan peramah. Ni kami punya bos dan director, Kak Su. Ini salah satu cincin yang nilainya sangat berharga. Harganya RM46,000 sahaja. Berminat boleh PM. Cantiknya. Okey. Macam mana nak cerita? Macam mana Ustaz nak cerita kat saya ni? Saya minat daripada waktu muda, usia 17 tahun. How many steps are required in order to complete one set of jewellery? Setting the stone in Kebuchon. In Kombuchon. Kebuchon. Kombuchon. How many steps are required in completing The Kebuchon setting. Kombuchon setting. Kombuchon Kombuchon setting. How many steps are required in completing Tadi kita buat 6 kan? Step. 1, 2. Sekarang secara basic aja. Ada 6 kan? Itu Ustaz. Ingat saya ni nak sebut sosok. So lah. Tadi ke? So dah tadi. Semuanya step ada 6. Bermula daripada potong batu, buat bentuk kasar, buat samakan bentuk, finishing kertas pasir yang kasar, dan finishing last kertas pasir, dan last menggunakan diamond powder. Yang terakhir last tak boleh. Arif. Aduh, dah kantoi dah. Arif rupanya. Okey, Arif rupanya. Okey. Okey, KFC lah. KFC ya? KFC lah 2 paket. Not every workshop is equipped with advanced machinery. Across Malaysia, many craftsmen still relies on techniques that are passed down through generations. Yang methods may be traditional, but the result remains remarkable. Joining me today, we have Encik Ahmad Azhar, Encik Awal. Encik Muhammad. Okey, boleh? Sound speed. Shen. Together with me, we have Encik Muhammad bin C. Samsudin, the founder and owner of Pondok Permata Bukit Awang, Pasir Putih, Kelantan. Okay, Encik Muhammad, can you please tell the viewer how did you get interested to get involved in this gemstone industry? Dia kecantikan dia tu melebihi kecantikan daripada negara lain. Okay, so dear viewers, you have heard it. We are looking Allah. Mana tengok cincin comel tu from Kelantan. Tengok. Bukit Awang, Pasir Putih, Kelantan, molek doa. Boleh. Molek doa. Comel macam tuen dia. Tuen. Comel sama. Comel macam mana? Super. Sepadan dengan tu Tuen comel molek doa super tuen. Sesuai. Nampak? Sesuai. Serasi kata, Serasi. So, tak boleh. Dia tak boleh tukar. Nanti aura dia lari. Pandai tau, kecil kereta pandai. Pandai. Boleh lah sikit-sikit.
mana-mana producer ke director yang nak cari hok boleh kecil Kelantan tu, kahwin boleh lah. Walaupun kahwin orang Perak umpama, tapi boleh lah sini kahwin dekat Kelantan. Apa pun terima kasih sebab batu Terima dapat batu kasih dapat dapat cincin. batu, ya Allah. Terima kasih Abalan. Terima kasih Abalan belanja. Okey. Kadang-kadang dia batu tak rasa. Alhamdulillah. Yang boleh. Awak hijau tu sama. Ni dia hijau je ni. Hijau sangat. Mana? Ni. Saya nak belah sini. Mana Ustaz? Saya nak belah sini. Terima kasih. Ni. Habis. Batu apa? Batu apa? Yang tu bacan. Alamak tak mau. Ini batu apa ya? Tadi buka. Sitri. Ni ah ni. Honor bagi. Thank you. Kalau macam ni hari-hari dah syuting sini. Kami bila jap. Bos mat try je. Tengok video ni. Oh, tengok Cik. Oh, Cik pilih cincin apa, Cik? Ancu begini ni. Ui. Pilih. Terima kasih Cik Muhammad. Murah rezeki. Ni kat kedai mana? Di Ni. mana? Pondok Permata Bukit Awang. Sini. Ya, alhamdulillah terima kasih Honor. Terima kasih. Dapat ruby hari ni, subhanallah. Semoga bahagia dan berjaya dunia akhirat Amin. untuk Bos Mat dan geng-gengnya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya nak sakit. Oh. Habis suka warna apa?